Assalamualaikum, bertemu kita pada hari ini. Syukur Alhamdulillah. Hari ini 21 bulan 4. Hari ketiga saya berada di rumah customer ni. Okey, syukur Alhamdulillah. Untuk dua bahagian ni dah selesai. Ni bilik pertama. Bilik kedua. Kat sana ada sikit macam ruang tamu macam tu lah. Okey, kat sini bahagian luar. Bawah ni ada 5 poin lampu. Saya dah tarik dia punya casing siap-siap. InsyaAllah esok saya dah boleh lay kabel. Tu dia punya laluan. Straight. Kat situ ada T. Dan straight ke DB. Okey, ni saya dah tutup siap-siap. Ni pergi bilik bawah. Ada poin kipas, 2 poin lampu dan soket. Di sini ada tambahan soket. Itulah mudahnya guna casing. So nak tambah apa-apa poin insya-Allah lebih mudah sebab casing besar. Saya guna 2x2 so banyak wire boleh masuk. Okay, ni dia punya poin untuk lampu kipas dan sebelah tu untuk soket. Hujung ni. Saya dah tutup dia punya cover. Straight. Kat sini poin lampu. Saya guna fleksibel warna oranye. Sama warna oranye insya-Allah lebih berkualiti, dia tahan keras berbanding dengan yang putih tu. InsyaAllah lebih tahan lama. Alright. Tunjuk sikit laluan ke DB. Boleh nampak tu. Tu straight sana terus pergi dia punya DB. Ni yang lama. Tengok tu dah reput-reput dia punya fleksibel. Ni supply daripada main DB depan. Ni laluan yang baru. Tu yang lama tu yang dah reput-reput. Okay, insyaAllah esok kita tarik poin untuk bahagian lampu tu. Dekat carport tu ada 5 unit lampu. Saya dah siap-siap buat dia punya highway. Jauh Swiss dia pun agak jauh. Okay, saya dah pasang dia punya casing. Okey, di hujung kat sini. Oh, ni ada belen sepah pula. Okey. Sini straight. Terus ke DB. Saya tak ada looping-looping. Semua direct ke DB. InsyaAllah lebih berkualiti. Dan wiring lebih tahan lama insyaAllah. Okay, ni wiring lama dia. Tak ada casing, tak ada apa toggle. Kat sini ada 2 unit lampu tinggi. So besok kalau nak tukar mentol agak payah lah. Memang sangat tinggi. Jadi saya ubah. Lampu tu pindah dekat bahagian bawah ni. Kat luar ni lampu luar. Sebelum ni dekat atas tu tinggi. Kena pakai staging baru boleh tukar mentol. Okay, nanti saya turunkan ke bawah. InsyaAllah pakai tangga dah boleh tukar mentol. Okay. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.